Terdapat banyak kisah pengorbanan kaki tangan yang boleh dijadikan inspirasi hasil ketekunan dan kesetiaan mereka. Kisah-kisah ini boleh dijadikan bahan motivasi untuk pekerja atau peserta latihan. Antaranya ialah Walter Othman. Walter Othman, seorang warga Brazil, diiktiraf oleh Guinness World Record sebagai pekerja paling setia di dunia. Beliau memulakan kerjayanya pada tahun 1938 ketika berusia 15 tahun di sebuah syarikat tekstil bernama Renoview. Sejak itu beliau kekal bekerja di syarikat yang sama selama 84 tahun, satu tempoh yang luar biasa panjang dan hampir mustahil dicapai oleh kebanyakan orang pada zaman moden. Walaupun dunia berubah dari era mesin taip ke komputer, dari surat ke email, semangat dan disiplin Walter tidak pernah luntur. Beliau terus datang bekerja setiap hari dengan semangat yang sama seperti hari pertama. Nilai yang boleh dikontohi kesetiaan, loyalty. Komitmen Walter menunjukkan bahawa kesetiaan kepada organisasi melahirkan kepercayaan dan warisan kerja yang dihormati. Disiplin, konsistensi. Beliau tidak pernah lewat, jarang mengambil cuti dan sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. 3. Cinta terhadap pekerjaan. Walter pernah berkata, apabila kamu melakukan sesuatu yang kamu suka, masa berlalu tanpa disedari. Minat yang mendalam terhadap kerja menjadikan beliau bahagia dan panjang usia dalam karirnya. Pengajaran, kejayaan bukan datang daripada berapa lama kita bekerja, tetapi daripada berapa lama kita mencintai pekerjaan itu.